Sampai the farm. Baca lorek? Mijan. Nak set up. Mana barang set up? Ni. Barang set upnya. Jom. Ni kedainya. Oh, dia detail wah. Kedainya. Cantiknya Miza. Di situ. Wah, cara sampai. Alisha. Apa dia? Kerusi. Oh. Dia nak ikat ni dulu. Ya, sekarang mission kita nak lekat balon. I got pink. Sekarang. Kita ada. Tu dekat kat bawah. Dia nak panjang mana ni? Oh, panjang. Atas panjang. Macam ni? Panjang ke? Atas dia takut. Lagi. Okay. Tapi nak pasang ni dulu. Takut. Dia tengok. Macam ikat je kan? Cukup 7 ke ring dia? Ring dia cukup 7 ke? 7? Cukup. Dia macam order share-share. Beli pizza Pizza, pizza 2. Done. Lepas tu, Tada. Cha masuk YouTube tau. Nanti kau tengok. Jangan lupa subscribe. Kawan-kawan Cha, sila subscribe saya. Apa? Jangan lupa subscribe, like and share. Yes. Awak? Comment down below. Dah siap. Itu macam Tinggi sangat. Tinggi sangat ke yang tu? Sebab letak ada kursi kot. Kita biarkan Cha beraksi. Our deco, our designer. Our balloon deco. Putih. Dara. Cantik. So cantik. Dah lah colour pink. I like pink. Nak kek apa? Pandan gula ni macam sedap. Betul. Ambil 2 kot. Adik dengan salted. Nak. Kek dah sampai. Ceritanya kita nak surprisekan Mizan dan juga Hamal sebab dia orang tak tahu yang kita orang bertiga ni ada sekali. Dia orang ingat Putri Ina dengan Putri Ina je lah sebabnya tak ada sebab. Unexpected. Sebabnya kita orang memang saja nak buat surprise. Tak sangka lagi. Ya tu kan. Dia adalah orang yang paling dalam grup kita yang paling lama couple kan dengan orang yang sama. Betul tak? Dia kenal dengan Hamal 2016. Lama? Yelah. Awal degree. Time 2016. Cuba kira sekarang ni dah berapa tahun dah diorang kenal? 10 tahun? Tak. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9. Ya. Betul. Kita foundation 2015. Time foundation dia orang tak kenal lagi. Akhirnya mereka kahwin. Awak bahagia tak? Ingat tak yang Sushi King tu? Sushi King. Ya, kita ada video tu. Detik-detik kita dua orang kacau Mizan dengan Hamal. Macam Canon kan. Takut. Yang tu groom to be. Oh, groom dengan bride. Oh, diorang ada dua-dua jugalah. Oh, Tak ada groom to be macam ni. Kita groom to be tak ada. Sebab last minute hari ni baru Hamal kata nak join. So, sorry Hamal. But we do our best for you. For your future wife. Yeah, for your future wife.
Assalamualaikum Hamal. Mimiza. Kau lupa aku kan? Hamal jaga Mizan baik-baik tau. Jangan bully dia. Entah tak Mizan yang bully dia. Okay, bye. Untuk Hamal, jaga Mizan elok-elok, jangan bully dia. Alah, nak nangis lah. Aku tak boleh nak buat ucapan. Alah. Masalah lah ni. Alah, tak boleh. Itu je. Nangis dah dia. Tak apalah. Macam nangis. Comfort je. Tak payah. For Hamal, kau jaga Mizan elok-elok. Kau jadi suami yang elok dekat Mizan. Tolong dia buat kerja rumah. Lepas tu happykan dia selalu. Oh, mana lah. Mizan dah kahwin. Mama, apa ni? Ada tengah meluahkan ke ni? Meluahkan kan? Menyambah. Jadi imam. Ajak Mizan tu solat together. Lepas tu kekalkan rasa cinta tu macam korang first time jumpa. Untuk selama ni kalau korang dah rasa macam bosan kan, korang pergilah dating. Tahu tak? Ajak kita orang pun tak apa. Ajak je. Pergi makan sushi king. So Amal, ingat tau. Amal, kau jangan nervous nanti time nak akad tu. Kau be gentleman. Bye. Congrats. Ni dia punya apa? Menu dia. Okay. Harga dia okey lah. Biasa lah. Harga standard kafe-kafe kat KL. Dekat KL. Tu. Saya rasa macam saya nak order ni. Nak order apa? Mac and cheese. Sedap tak? Sedap. Saya rasa pun macam dia sedap. Kontos-kontos sikit. Dan apa? Kontos-kontos sikit. Kontos cakap elok-elok ah. Lepas tu kita nak order pizza ke? Boleh lah. Pizza apa? Corny. Sebut elok. So ni dessert je. Miza awak nak order ni kan? Ni oh. Macam nak potato base. Spaghetti tomato base. Spaghetti tomato base. Ina dah sabar. So cantik. Ni put. Hai Ina. Hai Putri. That's the bunga. Wah, cantik. Omi. Nanti buat wish untuk Amal. Hani, macam ni. Jaga Mizan. Omi. Comel. Ini dia adalah tukang print. Tukang print. Yang ni tukang beli bunga. That's the bunga. Ya Allah. Okay, so Miza, try letak. Apa? Hari tu tak jadi. Hari tu. Kita masukkan. Hamal jangan macam-macam. Ringkas padan. Jangan buat hal ya Hamal. Hai Hamal. AKA Mac Buffy. Congratulations to you and Mizan. Finally dah berapa tahun korang in relationship and finally moving to the next step. Saya doakan yang terbaik untuk korang. Kalau ada apa-apa konflik, apa-apa complications, settle elok, turunkan ego masing-masing. Saya doakan semoga semuanya dipermudahkan hingga naik kelamin and sampai ke anak cucu. Mac and cheese. Wow. So sedap. Alah, kenapa kat situ? Dia masuk situ. OMG, what happened? Dia pergi toilet guys. Dia dah nampak dah kita orang. Tapi dia pergi toilet dulu. Muka kecewa.
Tak cakap. Hai Amal. Bright and beautiful. Amidan. Geram aku. That's our bride to be. Ya, tu nak tak beza. Bagi tirai lah. Tirai ni. Paling nilai sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini Tak boleh tahu. boleh klik. Kita ucapan kat diri sendiri. Jadi pendek. Selamat pengantin baru. Nervous sebenarnya. Misal ucapan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri tau. Semoga saya relax, bertenang. Semoga saya menjadi isteri solehah. Ucapan untuk diri sendiri. Dalam hati. Buat apa pakai mic ke situ? Dengar. Ingat mic boleh baca. Makanlah korang. Makanlah. Ingat lapar tu. Amal bunyi tu pun aku. Yeah. Cepat jadi ambil. Amin. Nak saya punya POV. Dadah Alicia. Tanya Mizan, tanya Amal. Thank you. Cantik. Bahasa seni. Ya ke Miza bahasa seni? Panjang tak tangan aku? Ya. Biar. Wishlist. Sedap. Orang dari mana? Rumah. Miza? Aku sebenarnya gatal nak bagi tahu. Aku Masuk YouTube kan nanti. Tengok YouTube. Masuk YouTube. Kali ni janji tak 3 tahun. Oh. 11. Boyfriend tengah ambil aku. Alah, terus ni. Alah, pakai produk. Kena biasa kan? Wah, makan dulu. Serianya belakang tu, aduh. Bye. Korang dah habis makan dah. Boy. Bye.
Jaga diri tau. Kau pun.